Asrama ni geng, berhantu gila. So tak ada orang yang berani untuk duduk dekat bilik ni sorang-sorang. Okay, Assalamualaikum geng. Alright, so korang dah tengok dah aku punya intro tadi. Okay, so Alhamdulillah, semua pujian bagi Allah. Okay, so dah lama gila aku tak masuk dekat dalam bukan masuk dalam, okay, dah lama aku tak muncul depan kamera. Aku banyak pakai AI. So selamat datang semua yang belum tahu. Yang dah tahu, okey lah. Yang belum tahu, selamat datang ke Anak Pahang Studio. Okay, sebelum ni nama aku lain, tapi aku pakai nama lain lah sebab aku orang Pahang. Okay, so hari ni aku nak berkongsi satu kisah seram dengan korang. Okay, biasalah channel aku kan, channel aku memang ada kisah seram, fakta, semua ada. Tapi sekarang aku nak fokus borak-borak lah, lebih santai. Okay, kini aku minta orang hantar benda-benda kisah kat aku kisahkan dekat korang. Jadi kisah hari ni geng, dia tentang seorang brother ni nama Syahid. Okay, dia berkongsi dengan aku, dia hantar, nanti aku tunjuklah screenshot WhatsApp tu dekat dalam video aku ni. Okay, dia hantar tentang kisah seram dia waktu dekat asrama dululah. Okay, so aku tak nak panjang-panjang untuk intro, aku akan terus masuk dekat video. So korang tengok sampai habis, check it out geng. Okay geng, so kisah dia macam ni geng. Waktu brother kita Syahid ni duduk dekat asrama, waktu dia first time masuk asrama lah. Okay, dia dapat masuk sekolah mana tu aku tak tanyalah, dia cuma kisahkan kisah seram dia. Okay, so dia masuk and then kebetulan dia dapat bilik. Okay, bilik yang paling dekat hujung lah. Okay, hujung yang paling dekat sekali dengan tandas. Budak-budak asrama, diorang memang tahu kalau dapat duduk dekat dengan tandas ni, dia memang agak rare sikit lah. Tandas kan tempat yang kotor, kita tahulah. Okay, tandas ni memang kadang setan pun dia memang suka menyuruh orang tandas. Kalau waktu azan, betul tak, dia bersembunyi kat dalam tandas. Jadi korang tahulah apa maksudnya kan. Jadi dia dapat bilik dekat dengan tandas. Alright. Okay, so nak dijadikan kisahnya, bilik yang brother kita Syahid ni dapat, okay, dia belum tahu apa-apa, dah first time masuk asrama, belum tahu apa lagi lah. Orang yang dah ada kat situ memang tahu. Okay, jadi dia belum tahu apa kisah yang ada di sebalik bilik dia ni. Bukan belakang bilik, maksudnya dalam bilik itu apa yang ada. Korang tahu? Tak tahu? Dengar sampai habis. Next, kita terus masuk kepada poin pertama, part 1. Okay, rakan sebilik brother Syahid kita ni, dia bagi tahu dekat brother Syahid kita ni, pada waktu malam kalau kau tidur atau kau belum tidur, ada seseorang panggil nama kau, okay, jangan sesekali kau jawab panggilan tu. Jangan sesekali. Tapi brother Syahid kita ni, aku tak tahu, mungkin dia ni belum pernah nampak ataupun belum pernah dengar benda-benda tahayul, benda-benda misteri-misteri macam ni. So dia anggap itu hanyalah gurauan daripada roommate dia. Okay, hanyalah satu gurauan. Okay. So pada malam kejadian, pada malam hari pertama dia dekat sana, okay, pada malam hari pertama dia dekat sana, terjadi sesuatu. Tapi jadi apa? Tunggu dulu. Kita bagi dulu part yang dia baru nak tidur. Okay, dia baru nak tidur pada waktu malam sebelum pukul 12 lah. Okay, dia baru nak tidur. Tidur pukul 2 pagi si brother Syahid kita ni terjaga. Pukul 2 pagi. Kalau korang terjaga pukul 2 pagi, korang buat apa? Bukan kisah kat rumah ni, dekat asrama. So kalau korang pernah duduk asrama, ada pengalaman, kongsi. Kalau tak ada, dengar je. Alright. So bila brother Syahid kita ni terjaga, and then dia tengok sekeliling, dan dia rasa macam suasana malam tu bukan main sunyi lagi.
Macam ya, macam tak. Okey, tak ada. Okey, tak jadilah. Aku bukan Zul Arifin. Okey. So suasana malam tu bukan main sunyi lagi. Okey, sunyi sangat-sangat tak macam biasa. Yalah, memanglah kita tahu malam ni memang sunyi, tapi kita boleh rasa tahu ada something yang berbeza ataupun benda tu biasa. So brother kita ni, bila dia cuba untuk tidur semula, tiba-tiba terdengar satu bunyi daripada koridor. Bunyi dia tak 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 tak. Bunyi apa tu? First, dia dengar bunyi tu macam benda yang jatuh. Tapi lama-lama bunyi tu semakin lama, semakin dekat, sampailah berhenti betul-betul depan pintu bilik dia. Okey, lepas tu Syahid ni dia memang dah tengok lah. Dia tengok semua orang tengah tidur lagi. Okey, semua orang tengah tidur, tapi benda tu memang ada berhenti kat depan pintu bilik dia. Okey, semua orang sunyi, tidur mati apa aku tak tahu. Alright. Then selepas itu ada bunyi tok tok tok, bunyi ketukan pintu. Dan perlahan-lahan selepas bunyi ketuk pintu tu, ada seorang perempuan. Dia dengar suara perempuan lah. Okey, panggil nama dia. Syahid. So si Syahid ni memang dia dah ingat pesan roommate dia. Kalau ada orang panggil, jangan jawab. Benda tu tetap memanggil. Keep calling and calling. Panggil 99 miss call from hantu. Okey, 99 miss call. Dia terus panggil. Kata, Syahid, buka pintu. Syahid, buka pintu. Tapi Syahid ni langsung tak bergerak, geng. Langsung tak bergerak. Gila nak bergerak. Nak gimana? Duduk je diam kat situ. Okey. Lepas tu dia pandang dekat pintu, dia nampak ada bayang. Okey. Dan tak lama lepas tu dia diam je ni, dia diam. Tak lama lepas tu bayang tu tiba-tiba menghilang. Okey, bayang tu bergerak lah perlahan-lahan. Okey, menghilang dari pandangan dia. Tapi bukan akhirnya. Bukan akhir lagi. Okey, so Syahid ni ingat benda tu dah pergi. Okey, tapi dia masih lagi tak berani nak buka mata, nak bangun. Tiba-tiba bunyi yang tadi datang kini kembali semula. Macam iklan. Okey, bunyi tak tak tak. Dan pintu dia terbuka. Dan kali ni benda ni tak berhenti dekat depan pintu saja. Okey, dia dengar bunyi ni masuk perlahan-lahan ke dalam bilik, sampailah berjalan di antara katil. So Syahid ni apa lagi, dia pura-pura tidur lah. Nak memang tidur memang tak boleh dah sebab takut. Pura-pura tidur. Langkah tu semakin lama semakin dekat. Semakin lama semakin dekat. Berjalan, sambung, sampailah berhenti betul-betul tepi Syahid. Tapi Syahid ni dia masih lagi buat-buat tidur lah. Dan benda ni bukan setakat berhenti, dia teruskan panggilan Syahid. Dan bunyi ni dia rasa betul-betul dekat sebelah muka dia. Brother Syahid ni cakap dia masih lagi tak bangun waktu tu. Dia sambung lagi
tutup mata, dan dia tambah pula lagi, dia tarik selimut, dia tutup kepala. Okey. Tapi lepas dia tutup kepala tu, ada sesuatu yang berlaku. Katil yang dia baring tu tiba-tiba rasa macam ada benda, ibarat macam kalau ada orang duduk sengit. Okey, tilam tu dia jadi menyengit. Okey, dan dia ada rasa nafas. Okey, nafas yang perlahan, dia dapat rasa nafas tu dekat dengan dia. Tapi tak berbau lah nafas tu. Mungkin gosok gigi. Okey, tapi dia dapat rasa nafas tu. Alright. Dan keluarlah suara berbunyi, bertanya, "Kenapa kau tak jawab aku tadi? Kenapa kau tak jawab aku tadi?" Memang best lah Brother Syahid ni punya kisah. Dan lepas tu Brother Syahid ni dia buat sesuatu yang dia tak sangka pun dia boleh buat macam tu. Dia buat apa? Tunggu. Brother Syahid ni dia punya tahap dah tak tahan lah, dia kata. Okey, dia dah tak tahan. Dia terus buka mata, dia bangun dan dia tengok tak ada siapa. Langsung semua orang tengah tidur. Sunyi. Okey, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pintu yang tertutup dekat koridor tadi berbunyi. Krek. Betul tak bunyi pintu je tu? Krek. Okey. Dan pintu tu terbuka dengan sendiri, dan ada seseorang yang berdiri dekat depan pintu tu membelakangi Syahid yang ada dekat atas katil. For the first time, Syahid ingat itu adalah rakan asrama. Sebab asrama kan tekan 6 orang je, mestilah ramai, satu asrama tu ramai. Okey. Sampailah benda tu betul-betul berpaling. Tapi apakah yang Syahid nampak? Syahid cuba untuk panggil roommate dia, tapi suara dia tak terkeluar. Dia kaku, dia keras. Okey. Untuk pertama kali dia nampak benda. Mula-mula dia nampak rambut, dan waktu tu dia okey. Tapi lepas daripada tu, yang buatkan dia jadi terlampau takut. Bila benda tu berpusing menghadap Syahid, okey, wajah dia sangat pucat dan matanya tak berkelip langsung. Hai, pedih. Jadi bila Syahid dah nampak benda ni, alright, benda ni dia akan Syahid terus buat macam biasa lah. Dia terus pejam mata, dia pura-pura tidur, tutup kepala dia. Tapi benda ni bila dah nampak, dia datang semula dekat sebelah katil Syahid. Dan seperti biasa, dia teruskan gangguan dia. Dia bisik kepada Syahid, "Buka mata. Buka mata. Buka mata, Syahid. Buka mata." Tapi Syahid, alhamdulillah, dia masih ingat. Okey, apa yang boleh dibaca, dia baca. Ayat Quran, doa makan, semua dia baca. Okey, dan alhamdulillah, selepas pada tu bunyi perlahan-lahan menghilang, and then terus menghilang, dah tak ada bunyi apa-apa dah pada malam itu. So, bila dia buka je mata semula, dia pandang dekat pintu, dan pintu dah tertutup semula. Okay, so the end of the story. Esok pagi tu, Brother Syahid kita ni pun macam biasalah, borak-borak lah dengan roommate dia. And then apa respon roommate dia? Roommate dia hanya cakap, "Aku dah bagi tahu kan? Aku dah bagi tahu dekat kau, kalau malam-malam ada orang panggil, jangan sesekali kau jawab." Maksudnya roommate dia memang dah tahu, memang dah pernah kena. Sebab dalam satu roommate, dalam satu dorm,
Okey, bukan semuanya tingkatan 1. Dia campur, ada tingkatan 4, ada tingkatan 2. Okey, asrama lain aku tak tahulah. Asrama aku dulu macam tu. Okey, campur. So mungkin asrama Brother Syahid ni macam tu, campur. Alright. And then Syahid ni berjumpa pula dengan warden, dan dia bagi tahu tentang kisah ni. Dan apa yang warden tu cakap? Warden tu cuma bertanya, kau nampak dia malam tu? Maksudnya sesiapa yang dah lama kat sekolah tu, warden, budak-budak, semua dah tahu benda tu. Tapi tak ada siapa yang tahu kisah sebenar di sebalik peristiwa tu. Kenapa benda tu ada? Tak ada siapa yang tahu. Okey, so kalau korang ada kisah macam Brother Syahid ni, pengalaman korang, tak kisahlah bukan kisah seram je, apa-apalah, pengalaman berjaya, okey, pengalaman susah lepas tu berjaya, daripada berjaya jadi susah, apa-apa je yang korang rasa korang nak kisahkan, korang boleh share kat aku, support aku untuk konten aku. Okey, so aku boleh share dekat YouTube. Okey, so insyaAllah aku ada beberapa kisah lagi, okey, yang ada kawan-kawan, okey, yang saudara mara pun share dekat aku pun ada juga kisah-kisah, dan aku akan kisahkan juga nanti dekat YouTube ni seperti biasa. Okey, yang paling penting kan, jangan lupa bantu subscribe and then leave a comment and like supaya dapat bantu aku untuk naikkan channel aku, insyaAllah. Okey, dan aku akan upload video, insyaAllah. Kalau korang ada bagi semangat, aku pun akan terus semangat untuk upload video. Terima kasih banyak-banyak. Semoga korang dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki selalu. Okey, see you in next video guys. Assalamualaikum. Check it out.